Terangkan tentang root cause. Apa benda root cause ni sebenarnya? So kita dalam arena wellness, kita memang banyak nak tengok root cause tau. Penyebab akar umbi. So saya lukis kat sini lah, kita tulis tajuk lah, root cause kan. Penyebab akar umbi, root cause. So root ni akar. So kita boleh bayangkan seperti pokok lah. Ni tanah, ni ada pokok yang keluar. So ni ada pokok yang keluar berdasarkan pada keadaan tanah ni. So sebenarnya penyakit yang timbul tu boleh jadi macam-macam jenis penyakit. Kanser lah, gastrik lah, lagi apa, sakit kepala, migraine. Lepas tu ada gejala nama vertigo atau autoimmune. Lepas tu apa lagi? Buah pinggang, CKD, failure. Lepas tu ada apa? Asma. Sakit jantung. Okey, lagi penyakit jantung. Diagnosis boleh pelbagai-bagai lah kan. Lagi penyakit mental. Lepas tu penyakit penyanyuk lah, apa demensia, apa lagi penyakit Sakit kulit tu. Sakit kulit kulit, sakit berpinggang, kencing, tulang, sendi, osteoarthritis. Okey, ni banyak nama penyakit. Okey, tapi sebenarnya banyak nama penyakit, dia punya akar, perkara-perkara akar boleh jadi perkara yang sama, similar. So, akar-akar ni adalah perkara yang menyuburkan keadaan tanah yang membawa kepada keluarnya pokok untuk penyakit yang pelbagai ni lah. So, apakah akar-akar tu? Okey, akar-akar termasuklah akar yang menyumbang kepada penyakit. Okey, antaranya ialah oksigen dia tak cukup, hydration dia tak cukup. Bila hydration tak cukup, acidity dia tinggi, acid tinggi. Lepas tu toksin tinggi. Usus tak berapa sihat, usus tak bagus. Lagi apa? Stres ni adalah akar penyakit. Tak tidur. Stres kat sini adik-adik dia tak tidur. Makan tak bukan-bukan. Attitude, toxic attitude menyumbang pada penyakit. Penat. Sinilah adik-adik sini juga kan, penat sangat. Ni akar membawa, ni pun akar, ni akar. Lagi apa akar? Kurang aliran darah tak bagus. Aliran darah dia tak bagus. Lepas tu zat tak cukup, zat tertentu. Zat ni zat pemulihan, zat perlindungan kan, zat apa lagi? Kan, zat dia tak cukup zat. Ni pun akar juga. Lepas tu hati dia, organ dia hati dia tak kuat, hati tak bagus, toksin jadi tinggi. Hati toksin adik-adik jugalah. Hati toksin, fungsi organ tak bagus. Ni semua akar. Jadinya untuk kita mengelakkan ataupun mengurang, lepas tu penyakit-penyakit ni pula dia ada progres dia, bukannya terus teruk. Dia ada awal kemudian kan. So salah satu penyakit tu kalau dah ada, kita nak cuba elakkan progres dia. Kan? Lagi satu, kalau di peringkat awal kita nak berhentikan dia. Kalau beruntung lagi kalau boleh kita nak reversekan dia. Jadi apa strategi apa kita nak buat? Yang kita nak buat tu adalah ni lah. Yang ni, akar ni, akar yang macam-macam ni, kita cuba kurangkan ancaman daripada semua akar ni setakat yang kita boleh. Usus tak sihat, sihatkanlah usus, resetkan usus tu. Pemakanan kita yang tinggi radang, jangan ambil sangat kan. Gluten, ada orang sensitif pada susu, gula yang tinggi akan menternak parasite, kulat, tak sihatkan lagi. So itu segi lifestyle kita, pemakanan yang kita makan. Lepas tu ada juga produk yang menseimbangkan usus. Kalau dalam BE kita ada Next Bio, kita tu benda ni lah. Usus, nak cantikkan usus, reset usus, kita ada bantuan Next Bio. Lagi yang menyumbang pada usus ni Spirulina pun, ya Allah tak cantiknya ni. Spirulina pun dia ada study menunjukkan dia meramaikan bakteria baik. Makan H. pylori. Bukan H. pylori tak baik. Dia membantu untuk kontrol benda tu. Dan juga dia menyuburkan bakterioides yang baik-baik, dia jadi ramai. Dia jadi ramai kat situ. So kita kat sini kita ada Next Bio, Spirulina, baikkan usus. Lagi dibantukan digestion dengan Zenkozo kan. Ni usus. Toksin, kita tak nak toksin banyak-banyak. So pengikat toksin apa? Spirulina, ikat toksin. Lepas tu
Leaf core dia cekapkan hati kita supaya boleh buang toksin. Shiruto pun dia juga. Shiruto ada komponen yang immune system kan. Mencekapkan, dia menghapuskan benda asing kan. Shiruto pun dia juga bagian toksin ni. Acidity tinggi. Yang ni spirulina lagi. Spirulina. Lepas tu of course lifestyle kita, air kena cukup. Lepas tu pernafasan semacam tu kan. Lepas tu kurang air, minumlah air yang bagus, yang ada mineral kan, cukup. Cara minum, baru ni nampak video Dr. Roland tentang cara minum, so yang tak membebankan usus, ada rupanya caranya. Plain water, sip semua macam tu lah. So tentang air ni kita boleh study balik cara minum yang bagus. Oksigen rendah, deep breathing, pernafasan, bantukan dekat kawasan yang lebih segar, semua macam tu. Alora yang deliverkan oksigen bersama aliran darah kan, yang kena ada alora. Lepas tu yang toksin tadi, nak turunkan toksin, alora pun juga. Sebab bila dia bawa darah tu bagus, circulation bagus, metabolisme bagus, detox pun bagus dengan aliran darah kan. Okey, lagi apa? Oksigen. Okey, stres. Stres susah nak tidur apa semua ni, alora lah. Next bio. Alora. Next bio. Next bio dia ada, kita panggil psycho lupalah, microbiome yang bagus untuk tu kan, baby 12 semua tu bagus. Lepas tu attitude ni kita baiki dengan circle yang positif. Kita dalam BE ramai circle yang positif kan. Kita cari circle support system dari segi orang-orangnya, bukan sekadar produk. Kita bukan orang-orang kan, orang-orang. Lepas tu tak tidur, alora. Bantu tidur. Stres, turunkan stres, dia akan aktifkan parasympathetic rather than sympathetic kan. So aliran darah, alora lah. Alora. Lepas tu zat-zat juga, spirulina pun, maknanya spirulina, zenkozo, tentang kepekatan darah tu. Kita tak nak darah yang terlalu pekat. Apa juga kekurangan zat, spirulina lagi. Liver, leaf core dan spirulina. So maksudnya itu dari segi produk. Of course lifestyle tu pun sangat penting. Jadinya lagi banyak faktor yang kita bantu, lagi tinggi peluang untuk kita menangani sini. Kalau boleh jangan keluar benda ni kan. Ini kita kena buat lagi awal kita bermula, lagi banyak yang kita bantu, lagi kalau kita belum ada penyakit, macam tak terkeluar penyakit tu. Itulah harapnya. Lepas tu kalau yang dah ada penyakit awal, jangan tunggu advance. Kita still kena betulkan akar ni kan. Apa lagi akar? Antioksidan yang rendah. Zat ni termasuklah antioksidan. Zat antioksidan kan. Antioksidan kena pelbagai. Antioksidan ni dia meneutralkan radikal bebas. Radikal bebas ni terhasil antaranya daripada internal punya radikal bebas, iaitu daripada proses oksigen menukar kepada tenaga. Oksigen campur makanan, gula, tukar kepada tenaga. By product mesti ada free radical. So antara tempat yang tersangat rancak menggunakan oksigen tukar kepada tenaga adalah brain. Brain sangat-sangat perlukan antioksidan protection. So dari segi produk kita yang bagus, brain punya antioksidan adalah spirulina. Dia ada SOD, super oxide dismutase, readily available sampai kepada brain. So inilah kita boleh membantu. Kita dalam wellness, alhamdulillah kita dengan BE, kita can do something. Kita educate diri kita, orang terdekat dengan orang yang ramai-ramai, untuk kita boleh actually there is something we can do. The power is still in our hand. Kita tidak lagi blank macam tu. So yang membuat ni semua bukan menggantikan rawatan hospital, tapi dia akan mengharmonikan kita punya effort mengambil rawatan hospital tu, dan kita adakan benda ni. Sebab benda root cause ni bukannya prescription. Doktor boleh nasihat kan, yang mana yang doktor tahulah dengan segi lifestyle semua. Tapi dari segi kita nak memilih semua tu based on kita punya knowledge, kita punya exposure, kita punya kefahaman. Sebab kita faham, kita tahu kita kena handle benda ni. Sebab banyak benda ni yang pihak rawatan hospital tak boleh nak buat. Baguskan aliran darah, apa hospital nak boleh buat kan. Lepas tu apa, antioksidan, mana ada distribusi antioksidan, tak ada kan. Betulkan usus, betulkan liver, dari segi pemakanan, dari segi produk pun tak ada juga. So yang ni adalah kita punya inisiatif dan kita punya effort daripada kita punya membenarkan diri kita kepada information, dan kita faham dan kita cuba buat. Okay.